Andai dahulu kanak-kanak menulis menggunakan batang tulis, kini mereka galak menggerakkan jari jemari halus, menyentuh papan ke kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalung apresiasi buat nahoda pengatur acara, kombinasi kehakiman yang bervisi, rakan-rakan seperjuangan yang berkredibiliti. Seterusnya, saudara-saudari yang disanjungi. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik bicara yang bertajuk digitalisasi menyemarakkan minat pelajar akan kita dalami dan kita olah dengan wacana yang bernuansa ilmiah agar setiap gagasan yang tersirat dapat dizahirkan dengan rasa tuntas dan berwibawa. Era revolusi industri 4.0 telah melonjakkan penggunaan teknologi digitalisasi sebagai kadar luar biasa pantas. Majalah mingguan antarabangsa The Economist dari United Kingdom telah mengutarakan konsep digitalisasi sebagai pendekatan untuk mempercepatkan inovasi, memperbaharui produk dan memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna. Secara konseptualnya, jika digitalisasi diaplikasikan dalam konteks pendidikan, pengguna yang dimaksudkan boleh merujuk kepada pelajar di mana proses pembelajaran dilaksanakan lebih dinamik, kreatif dan menyeronokkan sekaligus menarik minat murid untuk terus belajar. Justeru, yakin dan percayalah dengan maudhu bicara yang berbunyi digitalisasi menyemarakkan minat pelajar. Hadirin sekalian, digitalisasi menyediakan generasi yang fasih digital merupakan teras wacana saya yang pertama. Berdasarkan laporan kesediaan e-kerajaan global oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dikeluarkan pada tahun 2020, Malaysia telah berada di kedudukan tangga ke-47 daripada 193 negara yang mempunyai keupayaan dan ketersediaan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Contohnya, tapak digital seperti Google Scholar dan YouTube Education membolehkan murid mengakses maklumat yang bermanfaat dari pelbagai sumber global tanpa sempadan. Teras wacana saya yang kedua, digitalisasi menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Menurut Nuril Hamdan rakan-rakan, 2021 menyatakan penggunaan permainan digital dalam pembelajaran akan menarik minat murid untuk terus belajar. Kajian oleh Fakulti Pendidikan Universiti Malaya menunjukkan bahawa penggunaan elemen gamifikasi dalam pembelajaran akan meningkatkan motivasi murid sebanyak 85%. Jelaslah, teknologi bukan hanya mencantikkan persembahan tetapi juga membangkitkan kegairahan untuk terus belajar. Para hadirin yang penuh sanjung, benih yang baik jika dicampak ke laut menjadi pulau. Maka, teras wacana saya yang terakhir, digitalisasi meningkatkan pembangunan bakat dan modal insan. Maka, bagi melahirkan generasi yang bermutu, transformasi pendidikan ke arah digitalisasi diharapkan dapat mengoptimumkan potensi murid. Tujuannya ialah melahirkan murid yang adaptif dan berdaya saing dalam mendepani keperluan dan cabaran masa hadapan. Perancangan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkasa pendidikan telah dinyatakan secara eksplisit dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Tuntasnya, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Digitalisasi bukan sekadar kemajuan teknologi tetapi juga satu anjakan paradigma yang menyemarakkan semangat dan minat belajar antara generasi muda. Tepuklah dada, tanyalah selera. Andai ilmu setitis embun, digitalisasi jadi awan mendung. Andai minat makin berkurun, teknologi menyemarak semangat yang mendung. Sekian, terima kasih.